betul-betul. Kita nak main apa Entah. Kita main kereta lumba lah hari ni. Tapi aku nak main bola. Tak apa, kita main bola dulu. Lepas tu sambung main kereta lumba. Betul-betul. Pandailah kau. Sedapnya bau. Macam kenal bau ni. Ke mana tu? Dah dah bawa kuih raya. Awalnya akak buat kuih raya. Puasa pun belum lagi. Sedapnya bau. Eloklah, boleh rasa nanti. Betul-betul. Dapat kita orang rasa dulu. Makan yang dalam balang tu. Yang ni panas lagi. Buka elok-elok. Sedapnya. Tahu tak apa. Kuih apa ni kak? Tak pernah nampak orang jual. Sedap sangat. Betul-betul. Kau berdua bagi makan apa saja, semuanya sedap. Tolak batu dengan kayu je. Kalau batu dengan kayu boleh makan, mesti diorang kata sedap juga. Tapi kenapa? Kuih ni memang sedap. Rasalah. Sedap. Sedap kan? Resepi kuih ni Ros yang buat sendiri. Wah, pandai akak. Boleh jual ni. Memang itu rancangan akak bulan puasa ni. Akak nak ambil tempahan kuih raya banyak-banyak. Oh, sebab tu akak mula buat dari sekarang. Ya, itu juga salah satu sebabnya. Dan kau berdua masuk dalam rancangan akak. Tolong ambil tempahan dari kawan-kawan. Tak nak. Kita orang nak tolong makan je. Betul-betul. Tolong je lah. Tak rugi pun. Nanti dapat upah. Tak gitu, Ros? Upah sikit je tau. Sebab akak nak kumpul duit banyak-banyak untuk ke Indonesia tahun depan. Apa cerita nak ke Indonesia pula ni? Tahun depan, Sekolah Ros ada buat program pertukaran murid di antara negara Malaysia dengan Indonesia. Kalau terpilih, Ros perlukan duit nak pergi. Jadi, kena kumpul dari sekarang. Oh, eloklah tu. Usaha sendiri. Betul. Jangan minta duit opah pula nanti. Apa salahnya? Opah mesti bagi punya. Ish, dah tu. Apa pun, jangan leka dengan kuih raya. Ibadah puasa yang lebih patut diutamakan. Faham? Faham, opah. Ipin, jom. Kawan-kawan mesti dah lama tunggu kita. Nak pergi main kan? Bawa ni sekali. Bagi kawan-kawan rasa. Kalau nak tempah, bagi tahu akak. Baik. Wah, sangat sedap. Saya suka. Iya, enak banget. Kak Ros jago buatnya. Sedap kan? Kamu rasa juga? Ini bukan untuk kau makan sampai kenyang. Ini untuk rasa je. Tapi aku suka. Sedap sangat. Dah tu, tempahlah. Betul. Siapa nak, boleh tempah dengan kita orang. Berapa harga sebalang? Dan apa nama kuih ni? Kak Ros tak cakap pula. Nanti balik aku tanya dia. Aku ada nama untuk kuih raya ni. Mesti ramai orang suka dan akan beli. Apa namanya? Kuih Bidadari. Akak dah tak buat kuih ke? Malam nanti sambung. Kau berdua tolong. Ada kawan-kawan nak tempah kuih? Harga pun akak tak bagi tahu. Macam mana diorang nak tempah? Betul juga tu. Salah akak. Tak apa. Nanti akak lekatkan harga di balang kuih tu. Akak, kawan-kawan tanya, kuih ni nama apa? Kena ada nama ke?
Mestilah. Sebab kuih baru kan? Apa kata akak namakannya kuih bidadari? Kuih bidadari? Itu nama kakak Ehsan kan? Kalau macam tu, baik namakan kuih ros. Kuih akak, nama akak. Tapi akak tak terkenal. Cik bidadari hangat di pasaran. Betul-betul kuih tu akan laku keras. Moncong nampak. Kenapa tu? Tak tahu. Panjangnya. Banyak barang ni nak buat apa? Akak nak buat kuih raya. Banyak tempahan. Dah agak dah. Macam mana nak bawa balik ni Upin? Banyak sangat. Tak apa, korang bawa balik yang ringan je. Yang lain nanti abang hantar. Betul ke bang? Betul lah. Abang, apa kata abang hantar semua barang-barang ni? Kita orang nak jumpa kawan-kawan. Nak ambil tempahan kuih. Yelah. Yeay! Terima kasih abang. Buruknya muka kau. Penuh dengan tepung. Lah, iya ke? Nah, barang-barang yang kau suruh budak tu beli tadi. Aik, kau pula yang bawa? Saja tolong. Dah, aku pergi dulu. Yelah, terima kasih. Is, nanti dulu. Is, letak kuih raya ni kat kedai kau. Tolong jualkan. Harga ada kat balang tu. Kalau laku, Ros tambah lagi. Boleh? Boleh. Dah, tu je. Upin Ipin mana? Aku nak 10 balang. Satu balang untuk aku. Ehsan bayar. Wah, asik. Ehsan baik banget. Yelah, aku bayar. Terima kasih, tak payung. Siapa lagi? Macam tu aku nak 4 lah. Okey. Saya mau 3. Aku nak tambah 2 lagi. Saya juga mau 3. Bagi saya 2. Siap. Dah, jom main. Kan dah benjol kepala? Yish, tak ingat ke dah nak puasa? Kan lagi bagus fikirkan apa amalan baik yang korang nak buat bulan puasa ni? Ini asyik main je. Biasalah. Kita orang solat tarawih dan tadarus Al-Quran. Selain daripada tu, apa dia? Entah, macam tak ada je. Cuba fikir balik. Selalunya bulan puasa korang buat apa selain beribadah? Selalunya kita orang tolong akak dengan upah kemas rumah. Lepas tu tolong atau cari buluh untuk buat lemang dan daun kelapa untuk buat ketupat. Itu pun dikira sebagai amalan baik juga. Membantu dan meringankan beban orang lain. Ipin, kita dah buat satu amalan baik hari ni. Betul-betul? Kita orang ada ambil tempahan kuih raya untuk akak. Ui, banyaknya tempahan. Masih baik kita orang ambil tempahan sebelum kepala ni benjol. Betul-betul. Kalau tak, dah lupa terus. Bagus adik-adik akak. Nanti kau berdua tolong akak. Tapi jangan lupa yang utama masih lagi beribadah. Amalan baik ini semua hanya penambah pahala. Faham?
Faham, Opa? Opa, nak selada pesan untuk Kak Arifin pun. Jangan ganti, nanti jatuh. Nanti, Kak. Ipin. Nampak sini. 10, 12. Uish. Banyaknya. Boleh jual ke semua ni? Boleh. Akak letak je di kedai Abang Is. Pasti habis punya. Laku keras. Ada lagi tempahan yang belum buat. Termasuklah kawan-kawan korang. Kejap lagi kita buat sama-sama. Hai. Baru lepas sahur. Takkan lapar lagi. Perut masuk angin. Yelah tu. Susun elok-elok. Baik, bos. Korang tak tidur ke? Tak. Kita orang nak tolong akak buat kuih. Ya, Opah. Ros cuba nak habiskan buat semua kuih hari ni juga. Lepas tu, tumpu pada ibadah puasa. Bagus. Upin, Ipin, dah baca niat puasa? Lupa. Lah, cepat baca. Ada masa sikit lagi tu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hei, itu doa makan. Cuba bawa bertenang, baca betul-betul. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana halihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini, fardu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah. Nasib baik Opa ingatkan. Kalau tak puasa kita, Ipin. Lalai betul. Is! Ros. Cepatnya kau datang. Ya, aku nak cepat ni. Mana barang? Upin, Ipin! Bawa kuih-kuih atas meja tu. Ish, mana diorang? Kena budak-budak ni. Amboi, sedapnya tidur. Kenapa? Kuih akak hangus ke? Tak adalah. Mari tolong akak. Kalau terjual semua ni, untunglah abang. Banyak komisionnya. Wow, kuih ni dah ada nama. Iya ke? Kuih Ros Bidadari. Betul. Kamu nak masak ni. Kacau saja, Ma. Mari. Saya suka. Kamu lapar ya? Nah, makan? Sila. Kalaulah boleh makan betul-betul. Macam itulah aku suka. Apa itu? Hai. Korang buat apa ni? Haya. Kenapa lambat datang? Kita orang pergi surau tadi. Tolong kemas sikit-sikit. Esok kan dah nak puasa? Yes, nak puasa. Oh, sudah mau puasa ke? Saya sedih.
Sudah tak boleh makan. Macam mana Kenapa pula? Kau bukan puasa. Makan je lah. Betul tu. Tapi saya tak dapat makan sama kawan-kawan. Makan sama saya. Saya pun tak puasa. Oh, betul juga. Kita orang ada bawa ni. Taruh sini. Sekejapnya. Iya. Ambillah. Banyak ni. Nah, Apa tu? Ais kepal. Kuih dapatkan surau tadi. Jom makan. Besok dah tak boleh makan siang-siang. Yeay! Makan! Kau ni Fizi. Bacalah doa makan dulu. Lupa. Kau bacalah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahi wa ala barakatillah. Amin. Isan, tahun-tahun lepas kau ada azam puasa. Tahun ni ada ke? Ada? Aku nak kurus. Tiap-tiap tahun sama aja azam kau. Tapi tak kurus-kurus juga. Ish, kau ni. Aduh. Sibuk je. Payung. Sakit lah. Kawan-kawan, malam ni dah mula terawih. Semua pergi ke? Mestilah. Terawih kat surau baru. Tak sabarnya. Mesti penuh punya. Maklumlah, surau tu baru dibuka pada orang ramai. Betul. Jadi kita kena pergi awal. Nanti tak di tempat. Betul tak? betul? Alah, macamlah kau pergi. Murid ada ke? Asyik makan aja. Bila nak kurusnya? Puasa besok kan? Jadi besok je lah aku kurus. Sekarang makan dulu. Dekat surau pun ada makan-makan ke? Iya, Jarjit. 1 bulan puasa, 1 bulan itu banyak makanan. Makan bila buka puasa? Lepas solat tarawih, makan lagi. Semua sumbangan dari orang ramai. Hari-hari makan percuma. Ya, sebab tu aku suka bulan puasa. Aku makan kat surau je. Suka juga. Kau tu dah sedia ke nak puasa? Mestilah dah. Cuba baca niat puasa. Niat. Ish. Lupalah tu. Bacalah. Aku ikut. Kawan-kawan, jom baca sama-sama. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini, fardu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Dah ingat dah? Niat untuk sebulan. Macam mana? Macam ni. Nawaitu sawma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Wah, Upin sama Ipin hebat. Ingat semuanya. Upah dan Karus yang selalu ingatkan. Kawan-kawan, apa itu? Niat? Cepat balik. Tak ada kawan nak main ke? Ada, ramai. Semua pun dah balik. Sebab nak pergi awal ke surau. Nak cek tempat. Takut nanti ramai orang. Surau baru kan besar dan luas. Muat untuk semua orang. Alasan je tu apa? Mereka sebenarnya nak pergi main dulu. Mana ada? Hai, dah tu. Ada niat nak pergi surau tu pun dah bagus. Pergilah.
Apa? Niat tu apa? Niat tu macam satu janji yang kita buat untuk menjalankan sesuatu ibadah. Janji pada siapa? Pada Tuhan lah. Kan bila kita baca niat puasa, sahaja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Kalau tak baca atau lupa baca niat, macam mana? Kena bacalah, baru ibadah kita diterima. Patutlah bila solat, kita kena baca niat solat. Bila puasa, kita kena baca niat puasa. Ya, semuanya bermula dengan niat. Dah pergi siap. Kata nak ke surah awal. Baik, Apa? Agak. Gurau je. Upin, tunggulah aku. Cepat, Upin. Dah nak maghrib ni. Cepatlah ni. Dah malam. Lagi nampak cantik. Tapi tak ramai orang pun. Apa berita segat kat sini? Jom ambil wuduk. Dah ramai orang rupanya. Bersesaklah kita. Sini. Hai Fizi. Fizi, kenapa kau? Aku risau ni. Aku terlupa niat solat tarawih. Jangan risaulah. Senang je. Ikut kita orang baca. Usolli sunnatat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Dah ingat. Terima kasih Upin. Allah. Sejuknya. Boleh tertidur aku. Yang korang cari tempat dekat penyamak udara buat apa? Sejuk lah. Tapi selesa kan? Bila selesa, boleh terawih sampai 20 rakaat. Dapat banyak pahala. Betul? Kita di dunia ni umpama orang musafir yang sedang berjalan di tengah padang pasir menuju ke destinasi yang satu. Musafir tu apa? Musafir tu orang yang berjalan jauh. Orang yang sedang merantau. Sedang kita berjalan, kita terjumpa satu kebun yang sangat subur. Penuh dengan air, buah-buahan dan macam-macam lagi. Wah, mesti kita nak berhenti kat kebun ni. Mestilah. Tapi kebun tu ada tuan dia. Tuan dia baik. Dia bagi kita ambil apa-apa saja buat bekalan perjalanan kita. Banyak pahala dia dapat. Macam itulah bulan Ramadan. Pemilik Ramadan ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalu-alukan hamba-hambanya untuk merebut kelebihan pahala di bulan yang mulia ni. Jadi korang semua jangan asyik nak makan tidur je. Lebihkan ibadah. Ingat tu. Nak ke mana tu? Nak pergi main. Tak boleh ke duduk rumah? Panas terik kat luar tu. Nanti balik penat melepek. Tak tahan nak puasa. Itu dulu. Sekarang kita orang dah kuat. Yelah tu. Wah, penuh lengan. Nak main lempar getah lah ni. Betul-betul. Mimi,
cepat. Dua, tiga anak raksasa. Kenapa tak puasa? Habislah. Nanti lu punya Tuhan lah. Marah. Aku demam lah. Ni baru nak baik. Kau pula Fizi, kenapa tak puasa? Tadi aku puasa. Lepas tu rasa macam tak sihat. Aku pun buka puasa. Macam tu pun boleh? Boleh kalau betul sakit. Jangan nak menipu, pura-pura sakit. Tuhan tahu. Seeloknya kita cuba puasa juga. Sayang kalau tinggal puasa. Faham? Faham apa? Kau rasa Fizi pura-pura sakit ke tadi? Hanya Tuhan yang tahu. Betul, betul, betul. Atuk! Iya. Atuk buat apa ni? Alah, Atuk nak asah pisau-pisau ni. Semuanya dah tumpul. Asal untuk apa? Ai, ni kan dah nak raya. Tak ingat ke? Tiap-tiap tahun Atuk buat. Tahu. Atuk nak potong batang bulu untuk buat lemah raya kan? Betul. Tapi tahun ni tak perlu cari buluh. Sebab Atuk tak buat lemang. Alah, dah tak ada lemang. Tak apa. Kita buat benda lain. Benda apa pula? Buat rendang? Baru tahu. Takkan tu je tu. Ada lagi. Cuy, jadi nanti kita orang bawa bekal. Bekal? Akak, besok bungkuskan 3 nasi lemak dengan air sirap sekali. Untuk apa? Nak makan lah. Nak bekal lah. Tak ingat ke puasa? Alah. Hai, apa yang kecoh-kecoh sangat ni? Besok, Atuk minta kita orang tolong dia. Boleh kan apa? Boleh. Memang tiap-tiap kali nak raya, kau orang yang tolong Atuk cari bulu. Tapi apa? Cari bulu yang sedang-sedang untuk kita. Bila bakal lemah nanti, cepat je masak dan sama rata. Tapi kita orang bukan nak cari bulu. Datuk nak cari apa?